Imbasan 2016. Catatan menarik di Pulau Mutiara sepanjang tahun ini antara paparan lintas langsung dari Pulau Pinang bersama-sama Sharmila Rastam di studio berita RTM di Jalan Burma. Silakan Sharmila. Terima kasih Ismail Adnan di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lintas langsung terakhir dari Pulau Pinang tahun ini kami mulakan dengan imbasan beberapa peristiwa penting yang berlaku di negeri ini bersama Nur Hidayah Anwar. Fenomena El Nino yang melanda negara dari Januari hingga April turut menjejaskan kapasiti takungan air di empangan air hitam dan empangan Teluk Bahang. El Nino turut menjejaskan pengeluaran hasil pertanian termasuk durian balik pulau yang terkenal dengan keenakannya. Keprihatinan Kerajaan Persekutuan dengan tidak membezakan fahaman politik dengan menjaga kepentingan rakyat di negeri ini menerusi beberapa projek besar seperti projek KTM iaitu laluan ETS dari Butterworth ke Padang Besar. Manakala projek Bayar Lepas Expressway BLE disusul masuk dan keluar Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah JSA-HMS yang mula beroperasi 6 April lalu berjaya menyuraikan kesesakan trafik di kawasan tersebut. Projek bernilai RM337.9 juta itu merupakan satu daripada 4 projek penyuraian trafik di jambatan tersebut bernilai RM810 juta. Gol cantik hasil sepakan percuma pemain Harimau Kumbang Muhammad Faiz Subri dalam perlawanan Liga Super di Stadium Madaraya 16 Februari lalu mencatat nama Malaysia dalam sukan bola sepak dunia apabila sepakan itu disenarai pendek antara 3 jaringan terbaik dunia untuk menerima anugerah Puskas Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Ia dijadual berlangsung 9 Januari ini di Zurich, Switzerland. Isu pembelian banglo oleh Ketua Menteri di bawah harga pasaran menjadi panas sejak Ahli Parlimen Tasik Kelugu Datuk Syabuddin Yahya mendedahkannya di Dewan Rakyat Mac lalu. Isu pembelian lot banglo bernilai 2.8 juta di Jalan Pinhon, Georgetown itu membawa kepada kabar angin pembubaran Dun Pulau Pinang. Bagaimanapun hasrat Ketua Menteri Ling Guan Eng mengadakan pilihan raya kecil negeri lebih awal, ekoran 2 pertuduhan rasuah yang dihadapinya tidak kesampaian kerana tidak mendapat restu dari parti sekutunya. Ling Guan Eng kemudiannya ditahan dan beliau mengaku tidak bersalah terhadap kedua-dua tuduhan rasuah dan salah guna kuasa berkaitan pembelian banglo tersebut. Kerajaan DAP Pulau Pinang terus dihambat dengan isu projek tambakan meliputi kawasan seluas lebih 809 hektar di Permatang Damar Laut dan pembinaan 3 pulau buatan yang dikuatiri merosakkan ekosistem sekaligus menjejaskan sumber pendapatan 1,700 nelayan. Ekoran Penilaian Alam Sekitar EIA, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, jabatan dan agensi berkaitan diarah mengkaji kesan aktiviti penambakan laut di Pulau Pinang. 1 Disember lalu, warga Pulau Pinang dikejutkan dengan kejadian tembakan rambang seorang pengawal peribadi sehingga menyebabkan kematian majikan serta 2 lagi individu. 4 lagi cedera termasuk juru kamera RTM Muhammad Amirul Amin Muhammad Amir dalam kejadian di Lebuhraya Tun Dr. Lim Chong Yu itu. Suspek Jaafar Khalid, 37 tahun, berdepan 9 pertuduhan di 3 mahkamah berasingan di Georgetown termasuk 3 tuduhan membunuh. Terbaharu, penduduk Pulau Pinang dikejutkan dengan nahas pesawat jenis Beechcraft B200T di Pangkalan Udara Butterworth 21 Disember lalu. Insiden 5.18 petang itu menyebabkan juruterbangnya, Major C. Kayambo, maut manakala 3 lagi cedera termasuk pembantu juruterbang. Persiapan persekolahan sesi 2017 bagi 2,000 pelajar di kawasan Batu Kawan hampir lengkap apabila menerima sumbangan beg sekolah dan kewangan daripada Nasmer Holding Sdn Bhd. Mereka termasuk kanak-kanak kurang upaya dari Sinar Harapan Bukit Mertajam. Nasmer Holding memperuntuk RM100,000 untuk program kembali ke sekolah bahagian Batu Kawan 2017. Tahun ini kita buat melalui pemimpin-pemimpin tempatan dan juga melalui beberapa NGO. Ini bagi pihak Nasmi Holding nampak ini lebih baik dan boleh mencari ataupun NGO ini dapat mencari lebih dekat yang mana sepatutnya terima bantuan. Terima kasih kepada pihak yang memberi semangat kepada kami ini.
Tahun depan lagi lah. Tak payah duk beli beg lah, beli baju lah depannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Nasmeh yang telah sumbang kepada kami semua. Okey, saya bagi pihak Persatuan Kebajikan Kanak-Kanak Cencak Akal Semang Perai Tengah mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Nashmir Holding di atas sumbangan beg sekolah dan bantuan kewangan untuk bantuan awal persekolahan bagi kanak-kanak orang kurang upaya. Menjual dan membaiki kipas terpakai di pasar malam merupakan sumber pendapatan seorang siswazah wanita di Kepala Batas. Nur Ashifah Aziz, 25 tahun yang memulakan perniagaan itu awal tahun ini, kini dikenali sebagai doktor kipas. Bermula dengan hanya suka-suka membantu bapanya membetulkan kipas lepas tamat pengajian Januari lalu, graduan bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik dari Universiti Teknologi Mara itu tanpa segan silu memanfaatkan kemahiran yang diperoleh membaiki semua jenis kipas. Dari diploma sampai degree ambil elektrik. Jadi benda ni bagi saya tak ada masalah lah. Walaupun memang susah juga sebenarnya sebab benda ni perlukan kemahiran. Kita dekat U banyak belajar teori. Kemahiran tu banyak juga. Cuma teori tu lebih lah. Kita ada buat projek untuk FYP semua tu. Macam saya, FYP saya kurang sikit buat hardware. Dia banyak software. Jadi bila buat kipas ni, kita improve lah kemahiran untuk elektrikal. Nur Ashifah membeli kipas rosak daripada orang awam dengan harga RM5 hingga RM20 dan menjualnya semula pada harga RM38 hingga RM150 ikut jenama dan kualiti. Kerja baik pula itu dijalankan di bengkel di halaman rumahnya dekat Kampung Lahar Ikan Mati, Kepala Batas. Paparan itu tadi mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Mutiara. Kembali ke Angkasa Puri bersama Ismail Adnan untuk berita selanjutnya. Silakan Ismail. Baiklah, terima kasih Syarmila dari RTM Pulau Pinang.